berkabus. So Johor berkabus lah. Ada kejadian yang pelik sikit tadi. Foto kita. So, hari ni kita dekat starting vlog ni dekat aku tengah drive tau. Aku kat Ceras. So, hari ni aku nak pergi beli first MacBook Pro aku. MacBook Pro ni pun dah lama dah dia punya keluaran dia. Tapi yelah, baru ada rezeki nak pakai kan. Harga dia pun jackpot. Cumanya kena travel jauh sikit lah. Kita akan ke JB. So petang lagi. Pagi ni aku dah kelas sikit pagi ni. So lepas kelas tu baru kita on the way. So guys, aku terus skip ke malam, ke petang ke malam. Kita dah aku dah habis study tadi. Lepas tu kita nak on the way ke JB. Ya. Nak buat apa? Nak buat apa? Beli MacBook aku yang first. Lepas tu pergi breakfast. Lepas tu breakfast dekat Johor. Ini kali kedua aku buat benda bodoh. Pergi breakfast dekat Johor. Literally breakfast je tau. Kita pergi breakfast, lepas tu kita balik. Kita ubah plan. Kita ke Kuala Selangor dulu. Ambil kawan kita lagi seorang. So random. Kita daripada Kuala Selangor pergi ke Johor. Dia punya reaction kita tak dapat rekod tadi tu. Jalan kita akan jadi 4 ke 5 jam kan? Ya. Yeah. So aku mengharapkan semuanya baik-baik aja. Berjalan dengan lancar. Sanggup ya kawan-kawan, sanggup. Tapi ni menjadi konten. Aku macam nak simpan lah kenangan ni kan? So, kita belum lagi sampai ke Johor. Kita berhenti sekejap, kita ambil second recruit. Din. Wow. So memang random lah. Tiba-tiba kita ke Kuala Selangor dulu. Lepas tu baru pergi Johor kami. Tu MTAS Production guys. Dah sampai dah terbalik. So Din, sihat ada? Alhamdulillah. Syuah. Jamban tu aku nak simpan tapi tak ada simpan. MTAS Production. Muat. Kau ambil muat Din? Tak ambil muat. Random je ada buku muat kat sini. Okay. So kita ambil Din tapi kita stop solat sekejap. Lepas tu baru kita on the way ke Johor. Jom. Let's go. Ada driver. Kau bawa duluan. Okay. Yeah. Let's go gang. Let's go. Tutup lampu semua. Tutup segala aircon. Mari. Din dah semua dah kunci Din. Okay Semua jangan ada yang tak kunci Kita dah dekat Seremban. Siram makan dulu. Masing-masing muka dah barai Muka dah masing-masing dah nampak katil lah. So kita mengharapkan sampai kedua dia. Kau yang drive dia. Aku drive. So aku akan sweat. Tadi Fahmi yang drive. So jadi aku. Weh, kau ni. Uish. Jom guys, berkabus. So Johor berkabus lah. Cinematic. Wow. Very cinematic. Wah, berkabus tebal kan? Berhenti tepi kenapa main phone? Tebal gila kabus. Yo. Kita genting guys. Genting ni. Pula genting. Kita dah sampai hotel dan ada kejadian yang pelik sikit tadi. Sudah. Okay, first. Dia tadi kita orang datang. Lepas tu dia macam mana tau. Contoh lah, dia ambil phone lepas tu. Lepas tu dia boleh tidur, kau tahu tak? Dia boleh tidur macam tu je. Lepas tu kita orang macam, aku tengok lah yang apa tadi, yang booking tu kan. Tengok nombor ni ada nombor, ketak nombor itu ke tu, masuk ke apa benda. Tapi mustahil lah kan, sebab kita biasa kalau kita pergi hotel mana-mana, kita kena bagi IC, kena bagi tu ni semua, lepas tu ambil kunci semua. Tapi takkan nak terus masuk, takkan nak cuba macam tu kan.
And then lepas tu aku macam geram sikit. Aku tengok wedding kau boleh tidur pula. Aku panggil, bang, tadi tegas tak aku punya nada? Itu aku pakai hoodie oversize tau. Kalau aku pakai macam ni, aku ketuk je, bang. Masalahnya, dia slow mo. Dia okey, dia letak phone kan. Macam what? Orang lain ketuk kat ni. Sial lah. Pukul 3 guys. Pukul 3 pagi. Aku rasa brother tu mamai tadi. Tapi tak apa lah. Yang penting, bang, Bang, tak payah ambil kunci ke apa ke? Satu lagi, kepada pekerja-pekerja hotel ke apa-apa ke. Kau kalau kau dah tahu kau pekerja hotel ke apa-apa, kau kena tahu kau jaga reception counter. Customer boleh datang bila-bila masa, 3, 4, 5 pagi pun. Kau kena jaga, kau janganlah jadi macam tu. Itu pengajaran Kalau jumpa aku, memang aku So selamat pagi guys. Pagi morning person So dia dekat hotel. So kita terpaksa keluar dulu. So nak ambil barang aku tu, MacBook aku. So so kita patah balik ke hotel, ambil MacBook. Lepas tu baru kita pergi sarak area Johor, Kulai. Bukan JB lah sebenarnya. Kita jadi berjumpa di center So Kulai saja kita makan dekat area Johor. Janji dia Johor lah. Sekarang Johor. Sekarang dia Johor. Kita kalau hari tu kita pergi try nasi dekat Melaka kan, dekat mall pun tak ada beza. Saya rasa Melaka lah, rasa Hawa lah. Sawa. Oh ni dia. Kita dah ambil kita punya MacBook Pro. Tapi ni M1 lah, yang lama punya lah. So, ada apa? Cakaran comel sikit kat sini tapi okey je. Macam tu juga. Ni kabel charger dia kan. Tapi kabel charger dia tak payah pakai lah. Barai. Lepas tu satu lagi sebab dia besar sangat. Dia besar so tak pakai. Pakai Type C je kan? Dia pakai Type C. Ni lah Type C dia. Oh, C to C. So sebab tu lah aku pilih MacBook Pro sebab aku boleh pakai Type C. So kita dah settle. Dia pun dah bangun. Semua dah prepare. So kita nak pergi sarapan. Kau dah mandi. So kita nak belum. So kita nak pergi sarapan ke kalau khusus kat situ dapur apa? Kedai maklum nombor 1. Kedai maklum nombor 1. So macam sebab dia nombor 1 kan. So tengoklah mungkin dia nombor 1 kat Kulai. Tengoklah menarik ke tak menarik yang dekat kedai maklum. So maklum kami on the way. Dia drive dulu first. Okay. Baik tu dia. Dia morning person lah. Morning person lah. Agak lah. Tak sangat lah. Hari ni je. Dia drive gang. Kita dah sampai tempat makan tapi kena berjalan sikit. Kita dah parking. Nampak lah macam ni. Foto kita. Morning guys. Morning person ni kali ni. Uish, ada ayam. Wow. Wih, banyak bila makanan kau? Ni 15. 15. Wih, 15. Kali air. Kau berapa tadi? 14 tadi ni. 14. Wah, aku 13. 13 macam ni weh. Betul ni. Ni add on. Ni salah kan kita nak Merasa tapi macam terkejut jugalah kan. Tapi nak sepedek lu. Sampai situ je lah kita punya short journey ke Johor. Mulai baru lepas breakfast dan balik. Balik je lah. Balik lah. Tak apa lagi. Kita balik. Dan alamak. Balik Dan. Ingat kalau pergi kat hotel bajet, cek yang bawah. Nanti receptionist tidur. So jadi makanan tadi dekat kedai maklum tu sedap. Overall okey makanan okey Dia okey makanan dia sedap. Pasal daging tu dia agak liat sikit kan. So macam agak dan sangat. Dan harga untuk daging tu so dia kena improve. Standard daging lah. Harga standard daging lah. So macam dia kena improve kat situ lah. So sehingga kita berjumpa di vlog yang aku tak tahu lagi next bila. Mungkin kalau aku kerajinan lagi aku akan buat lah. Kalau rajin lagi. So jangan lupa like, comment and then subscribe.
subscribe guys. Yeah. Din subscribe Din. Subscribe lah. So